Hai guys, good morning. Satu soalan, satu tip, satu jawapan. Baik. Jadi warga Malaysia yang macam mana yang layak bekerja di Singapura? Okay, basically yang layak bekerja di Singapura, warga Malaysia yang ada pasport warna merah dan IC warna biru, 18 tahun genap sehingga 63 tahun. Okay, tetapi bagi yang mudah untuk dapat work pass, ialah semua, tetapi kecuali lelaki yang lahir di Sabah Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, lelaki yang macam mana? Lelaki yang lahir yang umurnya 35 tahun ke bawah, maksudnya belum cukup 35 tahun, tetapi dia tak ada degree. Okey, lelaki Bumi Putera yang lahir di Sabah Sarawak, Labuan, tetapi bawah umur 35 tahun, tak ada degree. Jadi susah sikit nak dapat work pass. Selain daripada tu, mudah saja, insya-Allah. Okey, bye bye.